Hotel Casuarina Meru meraihkan kedatangan bulan Ramadan dengan mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dari Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Ar-Ridwani serta Yayasan Amanah An-Nur Maisarah malam tadi. Seramai 40 anak-anak yatim dari dua rumah kebajikan itu diundang untuk menikmati hidangan berbuka puasa bertemakan cita rasa tradisional disediakan oleh chef hotel berkenaan. Pengerusi Lembaga Pengarah Casuarina Meru Sdn Bhd, Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin berkata, program berbuka puasa itu merupakan inisiatif tahunan Hotel Terbabit dalam usaha membawa kegembiraan dan memupuk suasana keakraban di bulan mulia ini. Atas rasa tanggungjawab sosial dan kita pun nak sampaikan mesej kepada orang di luar sana juga supaya sama-sama memikul amanah dan tanggungjawab kerana Allah ini untuk membantu dan meringankan beban mereka sekaligus memberi peluang dan ruang kepada anak-anak ini dapat datang ke hotel meraihkan suasana buka puasa dengan orang lain yang sebaya dengan umur mereka yang bukan di kalangan orang-orang yang berada seperti mereka. So ini sekaligus akan menaikkan semangat mereka dan keyakinan mereka untuk berhadapan menyahut cabaran masa depan. Dan bagi pihak Casuarina, kita walaupun kengkangan apa saja pun, kita percaya apabila kita melakukan kebaikan ini, menjaga anak-anak yatim, Allah akan jaga kita. Dan menurut beliau, majlis tersebut juga sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi menyantuni golongan kurang bernasib baik serta menyemarakkan keindahan Ramadan. Lebih istimewa, anak-anak yatim berusia antara 4 hingga 17 tahun itu turut menerima sumbangan duit raya sebagai tanda keprihatinan dan kasih sayang. Terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hotel Casuarina pada hari ini di atas jemputan majlis berbuka puasa dan di atas santunan Hotel Casuarina terhadap anak-anak yatim kepada anak-anak yatim daripada asrama kami Ar-Ridwani. Seramai 25 anak-anak yatim akan disantuni dan telah disantuni oleh Hotel Casuarina. Sesungguhnya pihak pengurusan asrama anak-anak yatim Ar-Ridwani mengucapkan ribuan terima kasih di atas keprihatinan dan juga santunan yang telah dibuat oleh Hotel Casuarina dalam memberikan kasih sayang sempena bulan Ramadan ini, dan moga-moga Hotel Casuarina sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala dalam usaha-usaha mereka memberikan sumbangan dan juga keprihatinan mereka kepada golongan-golongan yang memerlukan.